Siapa yang ada gold bar 100 gram hari ini, dalam masa 5 tahun yang akan datang, nilainya boleh mencecah sekitar RM78,000. Kalau tuan-puan nak lansaikan hutang hartanah ataupun nak kukuhkan simpanan persaraan, boleh target untuk miliki satu keping 100 gram gold bar ini. Jadi, bagaimana nak dapatkannya? Caranya sangat mudah. Yang pertama, jika tuan-puan dah ada simpanan tunai, tuan-puan boleh saja terus beli 100 gram ini dengan nilainya sekitar RM49,000 harga hari ini. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, nilai simpanan tuan-puan tadi akan meningkat kepada RM78,000 dalam masa 5 tahun. Cara yang kedua, tuan-puan boleh menabung sikit demi sedikit, gram demi gram dalam akaun emas Gap Public Gold. Contohnya, tuan-puan simpan RM1,000 setiap bulan dalam akaun emas Gap cukup 5 tahun. Tuan-puan dah boleh kumpul lebih kurang 100 gram emas. Kemudian, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 100 gram bunga emas ini. Masa itu, nilai emas tuan-puan dah pun meningkat. Simpan emas ini bukan sahaja dapat elakkan duit kita bocor, tapi tuan-puan dapat lindungi nilai simpanan tuan-puan daripada inflasi dan juga kejatuhan mata wang. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.